panas sangat. Aku tak suka kat dia. Nak balas dendam. Logik lah. Memang. Aku. Dia lupa bagi lemon egg aku. Aku tahu. Abang sejuk sangat. Sebab juga. Dia ni siapa? Bertemu lagi. Sekian lama. Aku memang jarang nak buat story, buat status ni. Tapi aku nak pesan satu kat orang-orang semua. Yang order kat kedai makan ke, kat mana ke. Tak kisahlah mana-mana pun. Okay. Aku adalah seorang customer ni. Okay. Dia order lemon panas. Okay. Aku buat lemon panas. Okay. Kau hantar kat dia. Lepas tu dia kata lemon ni panas sangat. Dia kata nak balas dendam ke apa. Dia ni ada lah masalah sikit Dekat sini. Tak payahlah beritahu kat mana. Dia ni selalu lari makan tak bayar. Okay. Allah nak habis dah video ni punya pendek. Okay, aku cakap laju sikit Okay, dia ni ada lah masalah sikit. Okay. Selalu lari makan tak bayar. Okay. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Ada masalah. Tapi aku tak ada masalah dia. Okay. Dia kata macam aku ni, seolah-olah aku ni macam tak suka kat dia. Adalah tak suka, tapi aku tak ambil benda tu personal. Okay. Benda ni tempat aku kerja. Okay. Bukannya aku bos. Kena faham tu. Aku tak ambil benda tu personal, tapi tanggungjawab aku lah. Aku nak pernah minta duit laporan. Okay, dia ingat aku tak suka dekat dia sebab aku buat lemon panas sangat. Dia order lemon panas. Aku bagi lemon panas, dia kata panas sangat. Aku tak suka kat dia, nak balas dendam. Logik lah. Memang. Aku. Tapi biasalah, biasa, okay. Aku ni kerja kat restoran ke, kedai makan ke, kantin ke. Dah pengalaman banyak lah jumpa macam-macam orang. Bagi aku biasa benda ni. Okay. Tapi aku nak pesan tu yang agak kebodohan tu. Dia bukan hamba nak. Dia ada sebab dia buat macam tu. Dia nak cari pasal dengan aku. Okay. Ada lah sebab apa aku tak tahu lah. Dia nak cari pasal sebab apa aku tak tahu. Dia memang okay, dia ada masalah. Dia tak berhati apa-apa dengan aku. Sebab tu dia cakap macam tu. Tiba-tiba. Okay. Tapi logik dia tu agak memang tak boleh masuk akal dia. Bayangkan kalau aku order kat hang lemon ice satu. Dia lupa bagi lemon ice aku tahu. Abang sejuk sangat. Boleh ke tu? Satu lagi bab senyum. Aku ni introvert ni lah. Okay, aku pendiam, aku tak suka tempat ramai orang. Okay. Aku bukannya orang yang sosial sangat. Dulu mungkin lah aku duk kerap main Facebook, zaman Facebook masa aku sekolah rendah dulu kan. Okay, lepas tu aku next kau mendengar ni aku dah slow dah aku main media sosial ni. Lagi-lagi sekarang ni apa baru jumpa kan story aku kan. Apa kurun lah aku tak update story. Hari ni aku nak update juga sebab aku nak pesan kat abang jangan buat benda bodoh aku tu. Okay. Bab senyum ni aku sentiasa happy aku buat tu-tuang. Selalu aku happy. Semua muka aku ni relax, beach face. Aku tak mahu kata budak-budak tengok video aku pula mencarut lah apa ada orang komplain. Tengok nak habis dah. Pendek sangat. Okay, satu lagi bab senyum aku tak suka lah orang salah faham aku sebab aku tak senyum. Okay. Aku memang macam ni, muka aku relax, muka aku santai. Tapi yang boleh dengar lah suara aku, intonasi suara aku kan. Suara aku yang tengah santai. Okay, aku cakap dengan hang. Okay. Macam contoh dia udah ayang aku. Okay. Nak ayang tembikai satu. Okay, aku tahu. Tembikai ayah. Baik, beres. Aku macam tu. Tapi muka taklah aku tu, aku muka santai. Okay, beres. Macam tu. Aku cakap. Cuma aku tak senyum lah. Aku ni pendiam. Kan? Kalau aku senyum tiba-tiba, faham tak? Dekat customer tetap ni. Okay. Hang rasa creepy sikit tak? Tiba-tiba
Dia ni siapa? Ha? Hei. Hei. Aku tak mau jadi gitu. Tapi kalau boleh aku tak mau lah orang salah faham. Kan? Ya customer dulu dah tahu dah aku ni macam mana. Okay, yang customer baru ni kan. Dia tak apa tahu. Dia salah faham. Allah senyum sikit. Aku tak suka lah fake senyum ni. Dia nak berlakon senyum. Jadi, tahu aku memang tak suka. Orang fake aku tak suka. Aku nak fake kan aku punya emotion pun aku tak suka. Fake aku punya muka pun aku tak suka. Aku suka be real, okay? Macam tu lah, tengok. Cakap orang putih, ha? Okay. Aku tak suka fake senyum ni. Aku rasa berlakon senyum tu lagi buruk daripada tak senyum. Bagi aku lah. Berlakon senyum nampak sangat hati yang jahat. Bagi aku lah. Aku rasa macam tu lah. Macam berlakon senyum dia ada niat yang lain. Nah, tak ikhlas senyum tu. Aduh, siut lah. Lepas tu lagi adalah orang cakap be real, tak mau fake. Guna filter. Muka aku minyak, cik oi. Anak tengok kan muka aku minyak. Cik oi. Aku baru habis kerja, cik oi. Baru nak mandi. Pahel sikit. Aku cakap, wait. Hamu fake guna filter. Aku tak